Latihan intensif 2.2, soalan nombor 7. Persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong dan bc adalah integer positif mempunyai pembeza layan 16 dan b tolak c sama negatif 4. A. Nilai-nilai yang mungkin bagi b dan c. B. Punca-punca yang sepadan. Alright. Jadi kita ada x kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Kita ada b kuasa 2 tolak 4ac sama dengan 16, b tolak c sama dengan negatif 4. Ini a kita 1, b ialah b, c ialah c. So b kuasa 2 tolak 4 c sama dengan 16. Okay. Then b tolak c sama dengan negatif 4. Kuasa 2 tolak 4c sama dengan 16. Jadi macam ni, kita ada dua persamaan. Ini persamaan pertama, persamaan kedua. So kita boleh buat b yang ini negatif 4 tambah c, dan masuk kat sini, jadilah negatif 4 tambah c kuasa 2 tolak 4c sama dengan 16. Negatif 4 negatif 4 16, negatif 4 tak ada c, negatif 4c darab 2 tolak 8c tambah c kuasa 2 tolak 4c sama dengan 16. C kuasa 2 tolak 12c tambah 16 tolak 16 sama dengan kosong. Then C kuasa 2 tolak 12c dapat berapa? Sama dengan kosong. Jadi c keluarkan c menjadi 1c tolak 12 sama dengan kosong. C sama dengan kosong, c sama dengan 12. Kita akan pilih c sama dengan 12 sebab integer positif. Kosong tak dikira positif. Jadi bila c ialah 12, kita nak cari b pula. B mana tadi b? Ni. B sama dengan negatif 4 tambah 12. So B negatif 4 tambah 12 dapatlah 8. Okay. Next, B punca-punca yang sepadan bagi persamaan yang berikut. Simple sahaja. Punca-punca yang sepadan, kita dah ada B dan C. Masukkan je lah. B kita 8x, C kita 12 sama dengan kosong. So bagi orang lama darab silang, awak boleh guna kalkulator. 12 6 kali 2 22 positif, settle. Tu dapatlah x tambah 6 x tambah 2 sama dengan kosong, x tambah 6 sama dengan kosong, x sama dengan negatif 6, x tambah 2 sama dengan kosong, x sama dengan negatif 2. So inilah punca-punca dia, right? Tu. Terima kasih, semoga bermanfaat.